Tak semua orang kena simpan emas, malah ada orang yang tak digalakkan pun simpan emas. Ikut pengalaman mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, sejak tahun 2010, beliau perhatikan ada 3 golongan yang dapat manfaat besar daripada simpanan emas ni. Siapa 3 golongan tu? Kita termasuk ke dalam 3 golongan tersebut? Nak tahu lebih lanjut? Tengok video saya sampai habis. Saya siap-siap untuk rujukan yang akan datang. Golongan yang pertama ialah golongan yang tak boleh menabung. Dah kerja bertahun-tahun tapi simpanan sikit pun tak ada. Dah cuba dah macam-macam teknik simpanan, tapi setiap kali menabung selalu bocor. Jadi untuk golongan ini, Gap Auto Debit adalah jalan penyelesaian terbaik buat anda. Siapa pula golongan yang kedua? Golongan kedua ni ialah golongan yang boleh menabung dengan baik, tapi hanya menabung dalam ASB ataupun tabung haji sahaja. Mereka tak sedar yang tabungan mereka dirompak oleh inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Jadi jalan penyelesaian bagi golongan kedua ni pula ialah tukarkan sebahagian simpanan jangka masa panjang dalam bentuk emas. Simpanan jangka masa pendek 2 tahun ke bawah boleh biarkan saja dalam tabung haji ataupun ASB. Simpanan dalam ASB ataupun tabung haji tersebut cukuplah untuk simpanan kecemasan 3 bulan gaji. Golongan yang ketiga, golongan yang terakhir. Golongan yang kaya raya tapi tak ada langsung simpanan dalam bentuk emas. Orang kaya yang tak ada simpanan emas ni ibarat dia ada sebuah kapal yang besar macam kapal Titanic tu, tapi tak ada langsung lifeboat. Boleh tenggelam pada bila-bila masa. Tanpa emas, kekayaan mereka berisiko tenggelam bila-bila masa saja. Jadi penyelesaiannya, tukarkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas untuk dijadikan sebagai insurans kewangan ataupun insurans kekayaan. Pakar kewangan Tuan Aliza Ali sarankan 10% daripada pendapatan kita perlu ditukarkan kepada bentuk emas. Mentor saya pula, Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee, sarankan sekurang-kurangnya 1 kilo emas untuk satu keluarga sebagai lifeboat dan insurans kekayaan keluarga kita. Jadi tuan-puan yang tergolong dalam kategori-kategori ni dah bersedia ke belum nak kukuhkan kewangan dalam simpanan emas? Nak mula menabung emas dengan ilmu, saya ialah diri aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Bersedia nak mulakan simpanan emas hari ini? Boleh klik link di bio, saya bantu tuan-puan sebaiknya insya-Allah.